Jadi, mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah membincangkan beberapa perkara yang mana antara perkara pertama dan paling penting dibincangkan melibatkan hasil lawatan negara Tuan Yang Terutama Presiden Xi Jinping ke Malaysia, dan hasil seperti yang kita semua maklum, hasil daripada lawatan negara ini melibatkan antara lain 31 memorandum persefahaman dan China. Arahan Yang Amat Perdana Menteri adalah semua MOU ini perlu segera dilaksanakan, dan Kabinet telah memutuskan bahawa Kementerian Luar akan menjadi kementerian yang akan menyelaras pelaksanaan bagi MOU yang telah ditandatangani ini. Antara perkara yang sebagai contoh, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dalam satu acara baru-baru ini ada menyebut tentang cadangan Twin Hub di antara lapangan terbang antarabangsa KLIA dan juga lapangan terbang antarabangsa di Henan. Jadi ini antara perkara yang telah menyaksikan perkembangan yang agak pantas, dan beberapa pertemuan telah diadakan dalam masa beberapa hari kebelakangan ini. Maka perancangan kerajaan adalah untuk pastikan kesemua memorandum persefahaman yang telah ditandatangani dan ditukar akan dapat dilaksanakan pada kadar segera.